1. Syahrul Zaman bin Kamaluddin merupakan pelakon lelaki Malaysia yang aktif sekitar akhir 80-an hingga 90-an. Beliau dikenali menerusi pelbagai drama televisyen tempatan dan sering membawakan watak lelaki tenang serta berjiwa romantik. Antara drama lakonan senaturalnya dalam drama TV1 dan TV2 seperti Kisah Benar, Sate dan Memori, sering membawa watak orang biasa seperti penjual ikan atau pemuda kampung dan juga pernah berlakon dalam filem Sate. 2. Azman Jantan merupakan pelakon drama televisyen Malaysia yang aktif sekitar era 1980-an hingga 1990-an. Beliau dikenali menerusi watak lelaki tegas, beremosi dan sering terlibat dalam konflik rumah tangga atau sosial. Lakonannya yang bersahaja tetapi berkesan menjadikan beliau antara wajah yang mudah dikenali dalam drama klasik tempatan. Walaupun kini tidak lagi aktif, sumbangan Azman Jantan masih diingati peminat drama lama Malaysia. 3. Hilal Azman Datuk Nor Hilal Abdullah atau lebih dikenali sebagai Hilal Azman, lahir pada 29 Ogos 1956, ialah seorang pelakon, pengarah, penulis skrip dan ahli perniagaan lelaki Malaysia. Drama pertama lakonan Datuk Hilal ialah Tok Perak pada tahun 1985. 4. Fendi Abu Bakar adalah seorang pelakon drama popular tahun 90-an yang bernaung di bawah home video distributor ArchVD. Pada era itu, beliau sering muncul dalam drama-drama Spektra dan drama bersiri Jagu-Jagu yang popular suatu masa dahulu. 5. Mahmud bin Ali Bashah merupakan pelakon lelaki Malaysia yang mula dikenali sejak awal 1990-an. Nama beliau melonjak naik menerusi drama bersiri Pendekar di TV1 yang cukup popular dan ikonik pada era tersebut. Selepas itu, Mahmud terus aktif membintangi pelbagai drama dan filem tempatan dengan watak berkarisma dan berwibawa. Selain dunia seni, beliau juga berjaya sebagai usahawan melalui perniagaan restoran Dapur Sarawak di Lembah Klang. 6. Rashdan Baba Muhammad Rashdan bin Abdul Halim atau lebih dikenali sebagai Rashdan Baba ialah pelakon dan ahli perniagaan Malaysia. Rashdan bermula sebagai pelakon di usia 25 tahun. Bapanya adalah bekas guru. Rashdan mula dikenali melalui drama bersiri Rosanita berlakon di samping Ogi Ahmad Daud. Rashdan turut mempunyai syarikat sendiri iaitu Rashdan Baba Talent Agency RBTA, berkonsepkan sistem latihan dan pengurusan, mencungkil bakat baru dalam bidang lakonan, peragaan dan teknologi maklumat. 7. Zuraini Kasim merupakan pelakon drama popular 90-an yang banyak menghiasi drama-drama TV tempatan. Beliau yang juga bekas peserta hero remaja pada 1990 hingga 1991, bernaung di bawah home video distributor HWD dan sering berlakon dalam slot-slot Spektra. 8. Khairil Anwar Aman, lahir yang pada 13 April 1962, ialah seorang pelakon lelaki Malaysia. Khairil Anwar mula dikenali melalui filem terbitan Scope Production, Sembilu 1994, Sembilu 2 1995, membawa watak sebagai Joe dan Pasrah pada tahun 2009. Ruzaidi Abdul Rahman dilahirkan pada 14 Mei 1965 atau lebih dikenali sebagai Wak Ruzaidi, ialah seorang pelakon dan artis seni bela diri di Malaysia. Beliau ialah seorang pengamal seni bela diri yang berpengalaman dan pernah menjuarai kejohanan silat olahraga dunia di Belanda pada 1990. Ruzaidi menewaskan berpuluh pesilat dari 24 negara ketika itu. Beliau banyak berlakon dalam drama-drama persilatan seperti Pendekar dan lain-lain 10. Badrul mula berlakon dalam filem Riang Tirana pada tahun 1990. Namun cerita yang membuatkan nama beliau naik ialah Harry Boy, di mana dia bergandingan dengan aktris Sophia Jane yang terkenal pada waktu itu.